Doktor, apa warna air kencing yang tak normal? Yang pertama, kalau warna kuning pekat, yang tu tandanya badan kurang air. Jadi, minum air lebih sikit. Yang kedua, kalau warna air kencing anda coklat atau perang gelap, yang ni sebab masalah hati. Yang ketiga, kalau warna kuning cair tu normal. Yang keempat, kalau warna merah atau merah jambu, yang tu sebab ada masalah batu karang atau jangkitan di saluran kencing. Yang kelima, kalau warna keruh kekapuran, yang tu disebabkan oleh jangkitan di saluran kencing atau ada masalah buah pinggang. Yang keenam, kalau air kencing berbuih, yang tu risau ada masalah buah pinggang. Untuk kepastian, saya cadangkan anda jumpa doktor buat medical check up. Nanti kita akan tahu tahap mana buah pinggang anda. Contoh ni, umur 36 tahun, buah pinggang tahap 4, kreatinin 283, GGFR 25. Buat ujian saringan kesihatan awal, dapat cegah banyak komplikasi organ.